Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini kita akan menyaksikan program MQNKSS yang telah diadakan di SMA Jaim Al-Azhar yang telah dipilih sebagai tuan rumah pada tahun ini. Bersama saya, Ain Kalisha binti Ahmad Subri dan saya Nuri Syaraisyah binti Ismail selaku wartawan tugas pada hari ini. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini kita bersama dengan salah seorang peserta MQNKSS. Baiklah, boleh perkenalkan diri awak? Nama saya Muhammad Fahim bin Muhammad Hilmi. Saya bersekolah di Sekolah Menengah Arab Jaim Darul Falah. Saya menyertai pertandingan hafazan bagi menengah atas. Okey, baiklah. Saya ada satu soalan. Apakah harapan awak dan bagi program kali ini? Harapan saya bagi program ini ialah saya ingin mendapatkan nombor ataupun kedudukan dalam pertandingan. Itu je. Okey, baiklah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kini kita bersama dengan salah satu Tuan Hakim bagi pertandingan tahfiz 30 juzuk. Baiklah Tuan, boleh memperkenalkan diri Tuan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya minta maaf sebab suara saya pun serak-serak basah kan. Nama saya adalah Muhammad Mu'inuddin bin Muhammad Rosli daripada Guru Sekolah Menengah Kebahasaan Sultan Mansur Shah. Baiklah Tuan, apa pendapat Tuan bagi pertandingan yang telah dijalankan pada hari ini? Alhamdulillah, kita telah selesai penjurian tentang kategori tahfiz. Mula daripada juzuk pertama hingga juzuk ke-30 dan alhamdulillah kita menerima seramai 3 orang peserta daripada semua sekolah menengah di daerah Alor Gajah dan kami telah pun selesai membuat penjurian dan alhamdulillah ada peserta yang mampu membaca Al-Quran dengan begitu baik walaupun dengan cara hafazan dan ada peserta yang sebaliknya lah. Apapun tahniah kepada semua peserta, 3 peserta tersebut. Yang kurang bernasib baik sila cuba lagi pada tahun hadapan dan yang berjaya tahniah dan mubarak, alfu mubarak untuk yang berjaya. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah nampaknya pertandingan telah pun berjalan secara lancar. Baiklah, terima kasih Tuan Hakim atas kerjasama yang telah diberikan. Terima kasih. Baiklah, saya bersama 2 peserta hafazan. Boleh kalian perkenalkan diri kalian? Okay, nama saya Nur Hafizatu binti Azhar dari Sekolah Kebahasaan Kem Terendak 1. Okey, nama saya adalah Hafiaz Zahin. Saya daripada SK Lendu. Boleh kalian kongsikan tips untuk menghafal Al-Quran? Kalau tips saya akan istiqamah setiap hari saya akan menghafal. Lepas tu kalau ada ayat yang susah nak hafal, baca 3 kali, ulang cuba hafal 3 kali. Kalau saya membaca, saya selalu mendengar orang itu membaca dan saya kena membaca ayat itu dalam solat dan kena ulang 5 kali ayat itu. Terima kasih. Kalian sudah dengarkan 2 orang ni. Kita macam mana sekalipun kita kena kena konsisten dalam menghafal.